Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang Razors. Kepada mereka yang baru sampai ke channel ini, selamat datang. Dan kepada mereka yang dah lama support video saya, terima kasih banyak-banyak. Dan saya minta maaf kerana kalau tak silap saya dah skip video ni dah dua kali ataupun 3 kali lah. Okay, hari ni saya masih lagi dalam mood yang berduka. Saya bukan nak bercerita lagi pasal perjalanan saya sebagai seorang ibu, tetapi hari ni saya just nak share dengan Reza semua betapa pedihnya suatu kehilangan. Okay, kenapa kalau mereka yang perasan, saya ada buat community post yang memberitahu bahawa saya sedang berduka dan tidak akan upload video. Mungkin tahulah. So kepada mereka yang tak tahu, sebenarnya saya baru saja kehilangan nenek saya yang sangat saya sayangi, yang saya panggil dia Mami, dan saya sangat terkilan sebab saya tak sempat nak tunjuk baby dekat dia sebab hari-hari kami bercakap melalui video call dan dia memang asyik cakap je nak tengok baby secara live dan dia nak orang kata sentiasa menanti-nantilah, dia countdown hari yang saya nak balik tu bila. So sepatutnya saya balik pada hari Jumaat 9 Januari, tetapi disebabkan suami saya ada mesyuarat penting, kami terpaksa tunda balik. So saya balik pada 12 Januari, iaitu hari Isnin. Pada pagi tersebut bila saya dah bertolak, saya call, saya tanya dia, Mami sihat tak? Sebab 2-3 hari tu dia memang tak sihat. So dia kata dia kurang sihat, ada Cik Minah bersama dia dan sedang urut badan dia lah. Dan dia tanya saya dekat mana. Saya kata, oh saya dah bergerak balik dah. Saya dapat dengar suara dia happy sangat. Alhamdulillah, dia cakap. Dia tanya saya, sekarang ni dekat mana? Saya kata, dekat KL lagi. Dia tanya saya bertolak pukul berapa? Saya kata, pukul 8 lebih pagi. Saya kata, kalau Mami tak sihat, tak apalah. Kita sembang nanti. Mami rehatlah nanti. InsyaAllah petang kita jumpa. Dan dalam pukul 1.30 saya dapat panggilan daripada pakcik saya. Masa tu saya dah pun berada di Dabung, iaitu salah satu daerah di Kelantan. Dia mengatakan yang nenek saya telah meninggal dunia dan saya sangat sedih, saya sangat ralat dan saya sangat berduka sampai hari ini. Saya rasa macam, kenapa saya tak balik awal? Macam saya tak dapat tunaikan hajat terakhir dia untuk tengok baby di real life. Tapi bila saya ingat balik, Allah dah rancang yang lebih baik selain daripada apa yang kita rancangkan. Jadi disebabkan itu saya masih lagi berduka, dan sebenarnya sehari sebelum saya balik tu adik saya, mak saya, ayah saya dah balik tengok dia dan mengikut kata orang yang ada bersama dia sewaktu dia menghembuskan nafas terakhir, dia memang tak lalai, dia memang ingat, dia memang masih macam manusia normal, dia masih bercakap dan dia masih ingat apa yang dia cakap. Dia tak meracau-racau, dia tak cakap benda yang merepek-repek dan dia pergi tu pun dengan cara yang mudah. Dia tak nazak lama, dia bukan duduk terbaring dan sebagainya. Dan saya mohon anda semua untuk menyedekahkan Al-Fatihah untuk arwah nenek kesayangan saya. Dan mohon doa semua supaya beliau ditempatkan di kalangan orang-orang yang beriman, supaya Allah menyambutnya seperti bayi dengan lemah lembut. So saya masih lagi, entahlah, kadang-kadang saya masih lagi panggil dia macam Mi, oh Mi. Itu yang saya selalu panggil dia kalau saya balik kampung. Dan paling sedih, dia dah siap belikan lauk-lauk yang saya teringin nak makan. Dan pada hari dia meninggal tu pun dia sempat beli sayur sawi. Saya tahu sayur sawi tu untuk saya. Walaupun dia tak cakap, tapi saya tahu. Sebab dia tahu. Sebab selalu kalau saya balik, dia memang akan masak sayur sawi.
Dia tahu saya suka sayur sawi, dan sayur sawi itu juga saya tahu dia akan letak dalam mihun goreng kegemaran saya. Mihun goreng kegemaran saya adalah mihun buatan tangan dia. Sebab mihun goreng dia tu lain daripada yang lain, dengan kaya lauknya, kaya sayurnya, dengan rasanya. Dan lepas ni saya tak dapat rasa lagi mihun goreng yang sesedap itu. Dan dia bersembang-sembang dengan saya sebelum tu. Antara menu yang dia akan masakkan untuk saya adalah udang masak lemak tempoyak, dan juga perut lembu air asam. Kalau orang yang makan perut lembu, terutamanya orang Kelantan, dia tahulah perut lembu air asam tu macam mana. So, kesemua perut lembu air asam ni hampir setiap kali saya balik, dia masak juga untuk saya. Salah satu menu yang dia akan hidangkan. So, lepas ni saya tak akan dapat lagi rasa masakan-masakan yang dia buat untuk saya. So, serius sampai hari ni, saya masih belum dapat move on yang saya telah kehilangan dia. Dan saya masih rasa ralat sebab saya tak dapat bawa balik baby untuk dia tengok secara live. Tetapi saya bersyukur sejak saya lahirkan baby, hampir setiap hari kami bersembang melalui video call. Bila saya tengok balik history panggilan tu, ada yang 2 jam, ada 2 jam lebih, ada 1 jam, ada 45 minit kami bercakap setiap hari. Jadi saya harap dia tak marah saya dan dia tak sedih. Dia pergi dalam keadaan bahagia dan gembira. Sekurang-kurangnya saya dan baby sempat balik. Sekurang-kurangnya saya dan baby dan suami dapat lihat jenazah dia. Dan Alhamdulillah saya dapat mandikan dia, dapat cium dia beberapa kali, dapat duduk di samping dia, dapat mandikan dia, dapat kucup dia terakhir kali, dan dapat menghantar jenazahnya ke tempat istirahat yang terakhir. Dan beliau disemadikan di tanah perkuburan Kampung Berangan pada selepas isyak pada hari yang sama. Kami memang nak buat dengan segera seperti mana kehendak Allahyarhamah. Dia pernah berpesan, seandainya dia meninggal, kebumikanlah dia di mana-mana tempat yang meninggal. Jangan bawa-bawa balik dia. Dan dia meninggal di rumah dia, dan selama ni dia ada cakap dia nak dikebumikan di tanah perkuburan Kampung Berangan. Kita kebumikan dia kat sana sebab kat sana ramai ahli keluarga saya yang telah pergi disemadikan di sana. So saya harap Mami berada dalam keadaan bahagia, tenang di alam sana. Dan ramai sangat orang yang datang melihat, melawat atau berziarah Mami, sebab Mami adalah seorang yang baik dengan semua orang. Dan mungkin saat-saat saya rindukan dia, saya akan up video-video kenangan bersama dia, menceritakan kenangan-kenangan indah bersama dia. Kenapa saya susah nak move on terhadap kehilangan dia. Saya rasa itu saja untuk hari ini. Dan kalau saya dah pulih nanti, kita sambung balik bercerita tentang my motherhood journey with Arham. Jangan lupa subscribe, komen, like dan share. Mohon sedekah Al-Fatihah dan juga doakan Allahyarhamah Mami saya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.